Wakil Tunggal Negara di Liga Juara-Juara Asia Elit Akli, Johor Darul Tazim JDT akan membuka langkah menakluk Asia berdepan gergasi Thailand, Buriram United di Arena Chang, malam ini. Menariknya, amaran awal sudah dilontarkan pemilik kelab Buriram United, Nguyen Chidi Sihop menjelang aksi menentang Johor Darul Tazim JDT. Oleh itu, pemilik kelab Buriram United iaitu Nguyen Chidi Sihop melihat aksi bertemu JDT di gelanggang sendiri ini umpama satu tuah besar apabila dapat bermain di hadapan peminat sendiri. Aksi pembukaan hari ini menyaksikan Buriram United bertemu JDT di laman sendiri. Ini adalah satu tuah yang besar kerana dapat beraksi di hadapan penyokong Buriram United, kata Nguyen Chidi Sihop dalam satu kenyataan. Peluang ini mahu digunakan sebaik mungkin oleh Nguyen Chidi Sihop dengan menyeru kehadiran penuh penyokong Buriram United dalam usaha bagi memastikan JDT pulang tanpa tiga mata. Buriram United bakal turun melayani kunjungan JDT di laman sendiri pada Selasa sekaligus mengulangi aksi di pusingan kalah mati Akli musim lalu yang dimenangi kelab Thailand itu. Ini sememangnya satu aksi yang menarik kerana ia menampilkan pertembungan antara pendahulu liga di kancah domestik masing-masing dan sedang berada dalam momentum terbaik. Skuad Harimau Selatan mendahului Liga Super dengan rekod bersih 5 kemenangan dan 18 gol, sementara Buriram United juga berada di puncak Liga Thailand hasil 4 kemenangan berturut-turut dengan 12 gol. Berdasarkan Opta Power Ranking, skuad bimbingan Hisco Munoz berada di ranking lebih tinggi iaitu berada di tangga ke-9 Asia sekaligus mencerminkan reputasi gah mereka. Buriram United pula ketinggalan agak jauh dengan kedudukan ke-28 Asia namun mereka belum tewas dalam 3 pertemuan menentang JDT di kempen Elit Asia. Bukan tiga mata sahaja menjadi taruhan malam esok tetapi ia medan buat JDT menebus luka musim lalu selepas impian mereka mencipta sejarah ke suku akhir Akli diranapkan lawan sama. Mereka terikat tanpa jaringan di venue sama pada musim lalu, jadi sudah tentu semangat mereka membuat-buat untuk keluar dengan kejayaan pada pertemuan kali ini. Impak perlawanan ini cukup besar kerana secara tidak langsung, ia boleh menobatkan pasukan yang paling layak memegang takhta sebagai pasukan nombor 1 di ASEAN. JDT sudah meraihnya menerusi di atas kertas, jadi ini peluang terbaik untuk mereka membuktikan status mereka dengan kemenangan ke atas Buriram United yang beraksi di tempat sendiri. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.